أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وزين أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama dapat meneruskan lagi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat menyambung lagi bacaan kitab kita ini, itu kitab Munyatul Musalli karangan Tok Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, kita dah masuk tahun yang baru, iaitu dalam bulan Muharram. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, InsyaAllah kita sambung lagi bacaan kitab kita ini, iaitu rukun-rukun sembahyang. Iaitu rukun sembahyang yang keempat, membaca suratul Fatihah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita tengok matang. Membaca Fatihah pada setiap rakaat. Jadi wajiblah kita membaca Fatihah, suratul Fatihah ketika kita sembahyang, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Jadi wajib membaca suratul Fatihah pada setiap rakaat, melainkan ataupun dikecualikan pada rakaat orang yang masbuk. Sebenarnya kita cerita dah, orang yang masbuk ni makmum yang dibenarkan tinggal sebahagian ataupun keseluruhan bacaan Fatihah ni. Kemudian, dan bismillah itu salah satu ayat daripada suratul Fatihah. Jadi kalau dia tinggal bismillah, bismillahirrahmanirrahim daripada suratul Fatihah, daripada ayat-ayat Fatihah, jadi dia baca 6 ayat. Kalau ikut secara keseluruhan 7 ayat. Daripada suratul Fatihah campur dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia tak baca bismillahirrahmanirrahim, maka tidak sah surah Fatihah dia, maka tak sah dia sembahyang. Wajib dipelihara segala huruf dan tasydidnya
daripada suratul Fatihah. Huruf daripada suratul Fatihah ada berapa? Teka sikit malam ni. Pernah kira dah ingat. Pernah kira dah. Masa mana masa sekolah dulu lah. Sekolah dulu lah. Jadi ada berapa? Ada 150. Teka. Waktu tu 150. Jadi nombor dia 1, 0, start 0 hingga ke 9. 0 hingga 9. Teka. Jadi bilangan huruf dalam suratul Fatihah ada 156. 156 huruf. Dah percaya balik karang kira lah. Dah balik karang kira. Jadi campur belaka lah. Kalau mak orang kecil tu jadi ming alih lah. Jadi kira. Kecuali tasydid ataupun sabdu. Tasydid ataupun sabdu. Jadi tasydid tak kira 2 huruf lah. Kira saja. Kalau kira 2 huruf, jadi tambah lah. Jadi tak kira 2 huruf. Maksudnya tasydid tu dia ada 2 huruf lah. Kalau kita tasydid tu dia ada 2 huruf sebenarnya. Jadi bila tambah tasydid jadi sehuruf je lah. Itu jadi huruf wajib dipelihara segala huruf dalam suratul Fatihah. Jadi 156 huruf. Jadi mana kita baca tu kena cukup 156 huruf. Jadi kalau kita sembahyang tak cakap nak kira lah. Kan nak kira tak. Jadi kena derah dah setiap huruf kita baca tu. Jadi wajib dipelihara segala huruf. Jadi kalau kita baca huruf, maknanya sekalilah dengan mat, sekali dengan baris atas, baris bawah. Ini siratal ladzina an'amta. Jangan kita baca siratal ladzina an'amtu alaihim. Jadi situ salah lah dari segi baris. Jadi wajib kita pelihara segala huruf. Dan tasydidnya, tasydid dalam suratul Fatihah ada berapa? Teka juga. Ada berapa? Dah kira tu. Ada. Tasydid ada 14. 14. Yang mana 14? Bismillah Allah kemudian Ar-Rahman 2, Ar-Rahim 3, Alhamdulillah 4, Rabbil 5, Ar-Rahman 6, Ar-Rahim 7, Maliki Yaumiddin 8, Iya 9, Wa Iya 10. Kemudian Ihdinas Sirat 11, Siratal Ladzi 12. Kemudian Waladdallin. Waladdallin 2, 13, kemudian 14. 14 tasydid ataupun sabdu dalam suratul Fatihah. Jadi kesemuanya bila kita baca tu kesemuanya kena tasydid.
serta tertib. Jadi ayat pertama kita baca ayat pertama, ayat kedua kita baca ayat kedua, ayat ketiga kita baca ayat ketiga. Ini tidak boleh. Kita nak tukar ayat keempat nak jadi ayat yang pertama tak boleh. Kena baca secara tertib. Dan mualat antara kalimah dalam suratul Fatihah. Tadi berturut-turut lah. Tak boleh kalau kita tukar Alhamdulillahi yaumiddin. Tak boleh kena mualat. Jadi Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu maksudnya tertib dan juga secara mualat. Dan secara mualat ni tak boleh diam yang pendek ataupun diam yang panjang. Diam yang pendek dengan niat kita memutuskan. Kita memutuskan Fatihah tadi, tadi baca ke surah lain, itu tak boleh. Niat yang panjang lagi lah, secara mualat, maksudnya diam yang panjang. Kemudian muslimin dan juga muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, diwajibkan membaca suratul Fatihah sebagaimana dalil disebut oleh Nabi SAW, la salata liman lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab. Tidak sah sembahyang seseorang itu apabila dia sembahyang tidak membaca suratul Fatihah. Itu dalil daripada baginda Nabi SAW. Kemudian ada permasalahan lagi. Kalau kita tengok syarat sah membaca suratul Fatihah, yakni kena baca suratul Fatihah tu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Kemudian permasalahan jika dia tidak mampu. Jika dia tidak mampu membaca suratul Fatihah, hendaklah dia membaca 7 ayat Al-Quran dan disunatkan ayat-ayat itu berturutan. Dan huruf-hurufnya adalah sebanyak huruf dalam suratul Fatihah. Ada satu kisah, hadis ini daripada Abdullah bin Abi Aufa. Seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, "Allimni syai'an tujzi'uni minal Qur'an fa inni la aqra." Wahai Nabi SAW, ajarkanlah kepada aku sesuatu tujzi'uni, yang boleh aku ni mencukupkan, seperti mana suratul Fatihah, mencukupkan ayat ataupun zikir ataupun ayat-ayat Al-Quran daripada surah-surah mana cukup sama dengan suratul Fatihah. Yang mana disebut tadi, mana ayat tu berturutan dan juga huruf-hurufnya adalah sebanyak huruf dalam suratul Fatihah. Jadi suruh seorang lelaki ni, suruh Nabi ajar kepada dia. Dia tak pandai baca, suratul Fatihah tak pandai. Kemudian surah-surah lain bahkan tak pandai juga. Kemudian Nabi ajarlah kepada seorang lelaki tadi, mana dia nak sembahyang. Nabi ajarlah kepada seorang lelaki tadi, iaitu menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Nabi ajar kepada
seorang lelaki tadi. Kemudian sambung lagi, masya Allah wa ma lam yasha lam yakun. Jadi Nabi ajak tu kepada lelaki tersebut membaca zikir. Jadi tidak mampu ni boleh jadi dia baru masuk Islam. Kemudian tak sempat lagi nak membaca suratul Fatihah. Tak pandai lagi. Lidah pun kerah. Contohnya. Kemudian tidak mampu lagi kalau orang tu kena sihir. Kena sihir apabila sembahyang dia tak boleh baca suratul Fatihah. Tapi surah lain boleh baca. Boleh jadi tak kena gitu? Boleh jadi. Ketika sembahyang, maknanya di luar pada sembahyang boleh baca macam biasa. Ini sihir begitu. Contohnya dalam keadaan tidak mampu. Jadi boleh ganti zikir ataupun surah-surah yang mana yang mencukupkan 7 ayat. Surah yang mencukupkan 7 ayat, dan ayat tersebut secara berturutan. Tak boleh kita gabung 2 surah, tak boleh. Nak ganti kepada suratul Fatihah, tak boleh. Contohnya ambil qul huwallah dengan qul a'udzu birabbin nas. Nak mencukupkan, tidak boleh. Dia ayat yang berturutan. Maknanya dalam surah yang sama, yang mencukupkan 7 ayat dan menyamakan huruf-huruf tu sebanyak dalam suratul Fatihah. Maknanya biar cukup 156. Jadi seorang lelaki tadi membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah masya Allah wa ma lam yakun wa ma lam yasha lam yakun. Jadi dia kena cukup bilangan ayat dalam zikir tersebut dengan suratul Fatihah. Dia kena baca banyak kali ya. Kena ulang banyak kali. Biar cukup nak menyamakan dengan suratul Fatihah. Tu. Jadi kita dah ayat dah. Kita dah pandai dah. Mampu dah membaca suratul Fatihah. Ni orang yang tidak. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jika dia tidak mampu juga membaca seperti zikir-zikir ataupun surah-surah, hendaklah dia diam selama tempoh membaca suratul Fatihah. Ini biasanya berlaku kepada orang baru masuk Islam. Orang tak mampu nak baca suratul Fatihah kepada takbir sembahyang senyap je tu. Tu imam rokok. Tu imam tidak sabarlah habis sembahyang. Kadang-kadang dia baru nak belajar. Nak baca pun tak ada ni. Jadi sambil-sambil tu dalam tempoh dia kena belajar lah. Kemudian makmum yang muwafiq wajib membaca seluruh suratul Fatihah pada semua rakaat sembahyang, sama ada imam membaca secara sir ataupun jahar, secara senyap ataupun secara kuat. Contohnya kalau baca secara sir sembahyang zuhur dan juga asar, kemudian secara jahar, secara kuat maghrib, subuh dan juga isyak. Kemudian makmum yang masbuk pula wajib membaca kadar yang dapat dibacanya daripada suratul Fatihah ketika berdiri bersama-sama dengan imam. Persoalan, boleh tak kalau makmum membaca suratul Fatihah semasa imam baca suratul Fatihah? Boleh tak? Boleh tak? Jawapan dia boleh. Tapi tidak afdal lah. Tidak afdal.
Semasa imam membaca suratul Fatihah, kita baca suratul Fatihah. Tak? Tapi permasalahan ni dia ada dalam bicara dalam kitab ni juga, berkenaan dengan makmum masbuk dan juga makmum muafiq. Maknanya kalau makmum tu baca lambat, hendaklah dia baca semasa imam baca suratul Fatihah. Maknanya penyelesaian dia gitu. Kalau tak, kalau tu imam baca surah, kalau tu imam baca surah pendek, boleh jadi, boleh tentu, belum tentu dia nak habiskan suratul Fatihah tu dengan nak sampai kepada 3 rukun imam tu. Jadi permasalahan juga. Jadi disyorkan kepada orang yang baca suratul Fatihah lambat ni, baca lagi, baca start daripada tu imam baca surah. Imam baca suratul Fatihah. Tu. Jadi dibolehkanlah kalau untuk makmum nak membaca suratul Fatihah semasa imam membaca suratul Fatihah. Tapi tidak afdal. Semolanya selama mana imam bacalah, makmum baca suratul Fatihah. Waktu tepat tu ya afdal. Kemudian muslimin dan juga muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, suratul Fatihah mengandungi 7 ayat, 25 kalimah, iaitu perkataan, dan juga 156 huruf. Dia ada huruf-huruf yang tidak termasuk dalam suratul Fatihah, sehingga kan dibuat nazam, sab'u hurufin kharajat an fatihatin, sajjun khazzun syazfun. Huruf-huruf yang tidak termasuk dalam suratul Fatihah. Atat mutatabi'ah, 7 huruf yang tidak terdapat dalam suratul Fatihah. Itu yang pertama sa, yang kedua jim, yang ketiga kha, yang keempat zai, yang kelima shin, yang keenam za, yang ketujuh fa. Huruf-huruf yang tidak termasuk dalam suratul Fatihah. Jadi kalau huruf lain termasuk dalam suratul Fatihah. Kemudian muslimin dan juga muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, jika seseorang yang sedang sembahyang tiba-tiba dia ragu adakah dia sudah membaca suratul Fatihah ataupun tidak. Jadi ada dua keadaan. Dia syok lain. Ni ragu-ragu ni dia bawah, maknanya adakah dia baca sudah baca ataupun tak. Jika dia imam ataupun sembahyang sendirian, sembahyang seorang diri ya, ketika itu dalam keadaan dia duduk antara 2 sujud. Mana ketika duduk antara 2 sujud baru dia ingat dah baca suratul Fatihah. Dengan yakin lah. Dengan yakin dia tidak membaca suratul Fatihah. Kalau dia syok, baca ke tidak tadi? Baca ke tidak tadi? Tu ambil baca lah. Ini dengan yakin bahawa dia tidak membaca suratul Fatihah. Jadi hendaklah dan juga wajib dia terus kembali berdiri dan membaca suratul Fatihah. Wajib berdiri, qiyam mula, kemudian membaca suratul Fatihah. Maknanya kalau dia imam dah, mesti makmum sebut subhanallah dah. Jadi kalau boleh berlaku benda gini, jadi imam tu kena terus berdiri ya. Kena terus berdiri, kemudian dia baca suratul Fatihah semula. Maknanya hak kelakuan hak sebelum tu tak jadi dah. Tak jadi dah. Kemudian dia bangun semula.
Kemudian perlu tak kepada sujud sahwi? Tak perlu kepada sujud sahwi. Sebab dia dah membetulkan kelakuan sembahyang dia. Sama juga kalau sembahyang seorang diri, wajib dia kembali kepada diriah, dan juga membaca suratul Fatihah. Kemudian kalau dia makmum, dua keadaan tu. Jika dia makmum, dia hendaklah tetap mengikut imam. Kalau dia sembahyang imam, kena mengikut imam. Kemudian contoh, kalau makmum tadi tak membaca suratul Fatihah, kerana selepas pada imam memberi salam, dia kena tambah satu rakaat lagi dengan membaca suratul Fatihah. Contoh rakaat ketiga dia tak baca suratul Fatihah, dia kena ikut imam sampai sesat. Kemudian dia kena tambah satu rakaat. Sebab rakaat ketiga tu tidak sah bagi dia. Tidak sah bagi dia. Kemudian jika dia lupa ayat mana yang dia telah berhenti ketika membaca suratul Fatihah, hendaklah dia mengulang semula di ayat yang dia yakin berhenti pada. Maknanya dia berhenti mana? Kemudian kalau dia berhenti, lupa tu kat mana kena ulang mula daripada awal. Semoleknya begitulah. Begitu juga kalau lupa rukun dalam sembahyang, rukun-rukun lain. Rukun-rukun lain, contohnya rukuk, lupa rukuk, kena kembali semula berdiri, kemudian rukuk. Kena kembali semula. Kemudian kita masuk yang kedua, iaitu berkenaan dengan yang kedua pula dah. Yang kelima, berkenaan dengan rukun sembahyang, iaitu rukuk. Orang ganti imam, imam tu lepas baca Fatihah, lepas tu batal ayat. Jadi orang belakang tu dia kaki naik ya. Tapi dia baca Fatihah. Okey. Jadi adakah dia kena baca semula Fatihah atau baca ayat lagi? Kena baca mula. Kena baca mula suratul Fatihah. Sebab dia tak baca lagi lah. Dia tak baca lagi. Dia kena baca naik tu, dia kena baca semula. Maknanya makmum masa tu pun baru nak baca juga. Baru nak baca juga. Tu kalau ganti lah. Kalau baru-baru, maknanya awal-awal lagi. Awal-awal sembahyang ataupun rakaat yang keberapa lah. Yang kelima, rukuk. Sekurang-kurang rukuk, sekurang-kurang rukuk itu tunduk hingga sampai dua tangannya, tangan seseorang yang sembahyang tadi, kepada dua lututnya. Jangan lutut orang lain. Lutut orang lain, lutut orang sebelah. Kalau boleh jadi kena lebar. Jadi sekurang-kurang rukuk itu tunduk hingga sampai dua tangannya kepada dua lututnya dengan keadaan tamakninah. Jadi sekurang-kurang rukuk, sekurang-kurang rukuk ni tunjuk ni. Kerana sekurang-kurang rukuk, tapak tangan, tapak tangan ni dia maksud dua tangan tu adalah dua tapak tangan. Dua tapak tangan. Jadi sekurang-kurang dia maknanya sapak. Itu. Mana sapak dah ni? Dua tapak tangan.
walaupun badan kita tak menegak tak menegak. Jadi ni dikira-kira dah. Kira-kira mana siapa tapak tangan. Tu dikira sekurang-kurang. Sekurang-kurang rukuk. Contohnya kalau lebih ada ada tangan panjang ada lebih lebih pada bawah ni contohnya. Bukan tak boleh tu tak lebih pada bawah. Sah juga sembahyang. Tapi tak afdal lah. Tidak afdal. Jadi dia suruh letak di lutut. Dua lutut. Jadi rukuk ni termasuk dalam rukuk fi'li lah. Jadi wajib kena buat. Dengan keadaan tamak-ninah. Dengan keadaan tamak-ninah, iaitu maksud tamak-ninah ni anggota kita berhenti ataupun tetap ataupun dok gerak sebelum berpindah ke rukun yang lain. Rukun yang lain adanya dok leh. Maknanya kalau dok berhenti, contoh kan dok berhenti, betul rukuk, bangun lalu. Waktu dok tetap, dok gerak, dok berhenti. Maknanya rukuk, bangun lalu. Dia kena tamak-ninah, berhenti, diam seketika. Maksudnya itu tamak-ninah. Sama juga dengan rukun-rukun yang lain lah, yang ada tamak-ninah. Itu dengan kalau kita bahas ada disebut oleh para ulama juga, diam seketika dengan kita menyebut kadar subhanallah. Subhanallah. Itu maksud dengan diam seketika. Kemudian jika dia syok, tamak-ninah kedok, masa dia rokok tadi, sama ada dia tamak-ninah ataupun dok. Jadi hendaklah dia yakinlah, kalau syok ni ambil kepada tamak-ninah. Tamak-ninah dok. Kemudian sambung lagi, yang memisahkan antara angkat dan tunduknya. Dia moleknya tunduk dulu tak? Dia tunduk dulu baru angkat tak? Hukum. Jadi ada kesalahan lah situ. Kesalahan. Yang memisahkan antara tunduknya dan angkatnya. Maknanya tunduk dulu baru angkat. Tak? Dia tak tunduk lagi nak angkat mana? Tak. Tak tunduk lagi nak angkat mana? Tak tunggu berdiri. Tak. Tu. Ia memisahkan antara angkat dan tunduknya. Tunduk dan angkatnya. Jadi tamak-ninah tadi ia memisahkan tunduk dan juga akad. Akad mula nak ke iktidal. Itu disebut tamak-ninah. Kemudian berkenaan dengan rukuk juga disebut satu permasalahan, iaitu rukuk dalam keadaan inkhinas. Ini tidak sah. Mana duduk dalam keadaan inkhinas ni? Ada inkhinas ni, punggung tungging, kemudian kepala ke atas. Punggung tungging, kepala ke atas. Itu inkhinas. Macam wayang kulit
Macam wayang kulit. Buat doyok ke benda? Tak. Itu inkhinas. Disebut jika melakukannya dalam keadaan sengaja ataupun tahu hukum. Inkhinas ni merendahkan badan ke bawah sambil mengangkat kepala. Mengangkat kepala dan mengedepankan dada. Sekali dengan dada. Bila angkat kepala, dada, jadi automatik ke depan. Ada. Itu inkhinas. Kemudian jangan dikosakkan selain daripada rukuk. Jangan dikosakkan selain daripada rukuk. Jadi masa kita rukuk tu kena niat rukuk lah. Kena niat rukuk. Contoh kalau berlaku permasalahan, contoh kalau hari Jumaat. Tak. Kalau hari Jumaat tak sujud sejadah. Tak. Sujud sejadah. Tiba-tiba berasa tak ambuh sujud sejadah. Tiba-tiba berlaku peralihan niat masa tu. Asal niat nak sujud sejadah. Tak. Tapi tiba-tiba tak ambuh sujud lah. Rokok lah. Tiba-tiba tak ambuh sujud, pergi ke rokok. Jadi peralihan niat ni, jadi kosak jadi lain. Tak. Sah ke tidak sembahyang tadi? Sah ke tidak sembahyang tadi? Mana ada cuba nak jawab? Jawapan dia tidak sah. Tidak sah. Jadi kena buat mana? Kena berdiri semula kemudian rukuk. Kalau dia tak mau sujud sejadah, kalau sujud sejadah selesai. Hak ni tiba-tiba nak tukar niat asal nak sujud sejadah tapi pergi kepada rukuk. Tak. Tapi kalau tok imam ni sebut sembahyang seorang kalau sembahyang berimak tak boleh buat gitu. Tu kafir dah batal. Tak, kalau sembahyang berimak, imam sujud sejadah, kita dah rukuk. Tak. Tak mau ikut tuang. Tak. Tu. Ini disebut kalau sembahyang seorang. Tiba-tiba tukar niat. Jadi tak sah. Sembahyang rakaat tadi kena bangun semula, kemudian rukuk. Jadi contoh kalau bangun semula, nak sujud sawi pula, nak sujud sejadah pula. Sujud aja tu. Contohnya. Tiba-tiba tukar niat. Ada tukar niat daripada atas hari. Jangan baru buat tu baru tukar niat. Boleh. Maknanya kalau nak turun rukuk, niat pada rukuk. Kemudian permasalahan lagi kalau contohnya ada seseorang, kita perasan dia tengah sembahyang. Sembahyang pula dekat jendela. Perasan macam ada orang mari, lepas tu nak nusuk pada orang tersebut. Nak contohnya. Contoh. Kemudian nak nusuk pada orang tadi, kita perokok. Jadi situ campur niat. Nak rokok nak nusuk daripada orang. Nak rokok nak nusuk daripada orang. Kalau gini sah ke tak sembahyang ni? Sah ke tak rukuk dia?
jawapan dia sah. Sebab dia campur niat. Memang niat dia nak rokok, tapi habis nak nusuk daripada orang. Tak. Kalau kelakuan gitulah. Tak. Jadi disebut dalam matan la yadurru idza qasada ma'a ruku'i ghairahu. Tidak membawa mudaratlah. Apabila kita qasad tadi bersama dengan rukuk dan juga benda lain. Di hak asal dia kita niat rukuk. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, rasanya kita berhenti sekadar itu saja. Kemudian kita sambung pula selepas pada itu rukuk yang paling sempurna, insya-Allah pada minggu hadapan. Wallahu taala wa a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.